Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kepada semua. Alhamdulillah, setelah kita berhempas ulas hampir 2 bulan, hari ini natijahnya kita lihat di hadapan mata kita. Bagaimana walaupun kita tidak berjaya untuk break the siege, tetapi kita berjaya untuk break the silence. Dan buktinya adalah kehadiran kalian semua yang berada bersama-sama menyambut ketibaan kita di sini. Jika suara mereka cuba setiap satu daripada kalian kami adalah menjadi untuk Palestin. Setiap orang yang berada di hadapan saya pada hari ini adalah tunjang kekuatan dan dengan semangat dan solidariti kalian kita boleh sampai ke sini pada hari ini. Tetapi jangan lupa, perjuangan kita baru bermula. Mereka yang berada di bumi Gaza pada saat ini, mereka masih lagi dibedil, mereka masih lagi dibunuh, mereka masih lagi dizalimi. Dan duka citanya hari ini 8 Oktober, malam 7 Oktober, menandakan 2 tahun mereka berada di dalam suasana genosid. Mereka masih lagi kelaparan, mereka masih lagi kehilangan, mereka masih lagi perlu kepada kita dan sokongan kita. Justru jangan biarkan perjuangan kita berakhir pada hari ini, kerana perjalanan kita masih lagi panjang. Rakyat menanti pemimpin mesti bertindak. Bebaskan anak ini kita di usianya 2 tahun jangan dipijak. telah melalui 2 kali genosid, 2 kali peperangan. Alhamdulillah, kerana ayahnya seorang warga Malaysia, ke Gaza kau kerana kerajaan cinta. Malaysia berada bersama-sama perjuangan kita, kerana rakyat Malaysia berada bersama-sama dengan kita. Dunia anak ini selamat pada hari ini. kau wira sejati. Tetapi jangan lupakan anak-anak kita yang lain yang ada di bumi Gaza. Jangan lupakan anak-anak kita yang lain yang ada di bumi Gaza, yang tidak punya negara yang boleh mempertahankan mereka, sebarkan yang tidak punya berita kerajaan yang boleh fitnah di memastikan media. genosid Derma doa solidari, yang boleh memastikan mereka selamat, inilah boleh minum, senjata boleh makan dan pemimpin bangkit. Jangan Diplomasi mesti diguna. Berdiri kami untukmu, berjuang sungguh flotila. Langkahmu berani, ke Gaza kau bawa cinta. Jika kau disekat, kami tetap bersuara. Dunia menyaksi kau wira sejati. Selamanya berjuang sungguh flotila, jangan kau usah. Doa kami mengiringi sampai ke muara. Untuk Gaza kau bawa cahaya. Kami berdiri teguh selamanya bersama. Bantuan kemanusiaan untuk Gaza akan sampai, lan natawaqqaf. biarpun apa duganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, dan yang terakhir kita akan jemput Wakil Sri Kandi Sumut Nusantara. Besok insyaAllah kita akan tampilkan Ardel, Zizi dan lainnya lagi. Ada ramai di belakang ini yang masih kurang sihat. Sebelum saya nak panggil Farah Lee, boleh tak saya nak tanya, yang datang-datang ni datang secara sukarela ke secara paksa? Datang kerana Gaza ke datang kerana dipaksa? Dizalimi tanpa
Datang kerana Malaysia ke ataupun datang kerana dipaksa? Namun kini terzahir InsyaAllah kalau datang kerana Malaysia, kita akan bebaskan Gaza atas nama Malaysia. Saya jemput Puan Farahli. Silakan. Nun di tengah lautan luas, perwira mereda samudra, bersatu laungan kata Saya rasa macam artis Korea lah, banyak sangat orang jemput kat airport Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini bukan sahaja mewakili rakan-rakan wanita yang menjadi delegasi Malaysia, tapi juga mewakili wanita-wanita dan ibu-ibu yang sedang ditindas di Gaza, Palestin. Jika kalian lihat kepada saya, ini adalah simbol-simbol kami wanita delegasi Global Simbol Wakilah, di mana hak kami untuk practice our religion and belief ditindas, tudung kami dirampas, kami dimalukan di depan lelaki ajnabi dengan tidak memakai tudung, dan kami terpaksa mengambil t-shirt putih ini untuk menutup rambut dan juga kepala kami untuk menjaga maruah kami sebagai seorang wanita di sana. Jadi nanti kalian semua akan berpeluang untuk mendengar cerita pada setiap delegasi-delegasi yang terlibat dalam cerita ini. Bermacam-macam hak kemanusiaan yang ditindas, akses to clean water, akses to medication, akses to sanitary products, violence dan macam-macam lagi. Tapi itu hanyalah mungkin kurang 1% daripada penderitaan dan hak asasi manusia yang ditindas di dalam Palestin, di dalam Gaza. Jadi saya wakil kami di sini rasa sangat bangga dengan mendengar suara-suara yang sangat kuat menyambut kami kembali. Tegar berusaha, Tapi saya nak ingatkan dan saya harap suara-suara inilah yang digunakan untuk pembebasan Palestin hingga ke akhir. merdeka. Terima kasih Malaysia. Palestin Free Palestine! Palestin merdeka. Sumut, 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 sumut. InsyaAllah yang terakhir atas permintaan saya jemput Ardel untuk menjemput semua ke Al-Ziazah. Beliau duduk dalam keadaan yang kurang sihat, tapi semangat dia luar biasa. Jadi kita bagi semangat yang paling luar biasa kepada Sri Kandi kita dan Ardel. Global Flotilla, sumut tu Gaza, juang hingga Palestin merdeka. Palestin merdeka. Palestin merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab secara sukarela untuk hadir untuk menjambut kami semua. Allahu Akbar. Saya tak dapat untuk berkongsikan banyak. Saya harap semua dapat hadir ke Azianta untuk bersama-sama solidariti demi Palestin. Boleh? Allahu Akbar. Yang terakhir, Rahmat dia nak bagi semangat untuk kita hidup supaya kita tak boleh move on. Datang juga. Silakan Rahmat. Saya akan sebut free Stand up tall. This is a wake up call. Never again, never again, it's never again for all. To all my people in Gaza, even though we're living far from each other, your pain is my own pain.
seluruhnya jawab salam. Dulu masa saya mengaji, Tok Guru saya pesan, siapa yang jawab salam slow, lemah longlai, tak lama lagi akan meninggal dunia. Lagi sekali boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, orang-orang besar yang saya dapat sebut nama satu persatu, orang-orang kecil yang saya tidak lupakan. Kita hari ini berkumpul kerana Allah. Semoga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga. Amin. Sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi. Amin. Dan insya-Allah satu hari nanti, dekat atau jauh, cepat atau lambat, kita akan solat berjemaah di Masjidil Aqsa. Amin. Amin. Sebagai pembuka bicara, eloklah saya bercerita dengan lebih santai, sebab nanti ustaz-ustaz kita yang lain akan lebih terbakar pidatonya. Saya orang KL, orang Kuala Lumpur IC 14. Orang Kuala Lumpur ni ada satu kelebihan, dia boleh mengajuk ataupun boleh tiru banyak logat. Betul KL? Tapi satu keburukan orang KL ni, dia belajar mengajuk bahasa, mengajuk logat ini dengan, minta maaf Datuk Seri, mencarut Datuk Seri. Kalau kita tak belajar Melaka, kita akan mula dengan perkataan hawau. Kalau kita belajar perkataan Penang, saya belajar dengan Imam Buddha Ashraf perkataan buruk-buruk Melaka Datuk Seri. Tapi rupa-rupanya benda tu jadi kelebihan untuk saya bila saya belajar bahasa Hebrew bersama saudara Haikal Zulkifli, anak Melayu yang boleh cakap Hebrew. Tepukan. Kenapa saya belajar bahasa Hebrew yang sikit-sikit? Sebab saya paling tak suka kalau tentera IOF, kita jangan biasakan sebut IDF. IDF tu maksudnya dia tentera pertahanan. Tak, dia tentera penjara. Jadi saya tak suka kalau dikutuk belakang saya. Jadi saya belajar satu perkataan atau perkataan-perkataan yang orang Hebrew sebut. Macam kita lah, orang Malaysia ada satu perkataan khusus. Kalau kita marah, kita sebut mak kau. Astagfirullah. Saya minta saya bersama mufti wilayah dan mufti perlis nasihat diorang kan. Jadi perkataan saya ingat, dan perkataan ini selalu IOF sebut bila mereka nampak satu benda yang tuan-tuan perempuan juga ada, yang hari ini kalau kita sambung perkataan itu keluar, perkataan caci maki bila mereka nampak pasport Malaysia. Tahu kenapa mereka benci dengan pasport Malaysia? Tahu kenapa? Sejak 1957 dan sebelum daripada itu, bapa kemerdekaan kita dan pemimpin-pemimpin sebelum mengekalkan satu dasar, pasport inilah satu-satunya dengan berani menulis, pasport ini sah digunakan kecuali negara Israel. Bila kami kena buat, kita kena buat apa? Kita kena buat komando rest. Tahu komando rest? Kepala kat bawah, tangan kat belakang. Alhamdulillah, lebih kurang 1 jam saya kena. Tapi taklah terus tu benda tu, dia sekedar jap curi-curi tangan, buat macam sujud, letak balik. Bila dia kata, kau, you, where's your passport? Saya simpan pasport saya sebab saya tahu pasport kita ini mereka benci. Saya tak nak escalating, saya tak nak mereka marah dengan saya. Saya pun keluar pasport. Bila dia nampak pasport Malaysia, dia kata apa? Malaysia, hello. Saya tahu dia tengah mengancing saya ataupun tengah menutup saya. Saya balas balik mangkau hijau. Dia kata Helen ni apa? Kurang lebih anjing. Dia marah dengan pasport kita. Bang, jangan risau. Bila musuh benci dengan kita, bila musuh kutuk kita, itu satu kemenangan. Kawan saya Rizlin, kalau tengah melihat, Rizlin daripada France, Sedishwa daripada Belgium, dan ramai lagi kawan saya Spanyol, Carlos. Dia kata apa? Kau boleh tak adjust kalau pasport ni untuk kami juga. Bukan nak jadi warga negara Malaysia sangat, tapi dia nak ada perkataan tidak mengiktiraf Israel. Tapi ada satu lagi, ini bukan nak mengampuk Datuk Seri, tak. Dia sebut pada kami, dia sebut apa? Anwar Hershos. Datuk Seri, tapi Datuk Seri jangan risau. Saya katakan sekali lagi, kalau orang benci kita, lagi-lagi musuh itu satu saya tak nak bagi tahu apa maksud Hershos. Nanti kita piam tepi Datuk Seri Najib. Datuk Seri Anwar.
kebersamaan kami sama-sama bantuan. Allahu Akbar. Sebagai penutup, saya harap ustaz-ustaz kita ustaz-ustaz kita akan berikan pidato-pidato yang lebih terbakar. Sebagai penutup, sahabat-sahabat takbir. Semasa kami dalam penjara, semasa kami atas kapal, satu perkara yang saya lihat, perkara yang dapat menyatu padukan manusia adalah kemerdekaan Gaza. Dan hari ini kita berkumpul tak lain selain daripada kemanusiaan. Kita berkumpul kerana akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Satu hari saya solat subuh dan saya harap perkara ini juga dapat kita lakukan sekecil-kecil dalam keluarga kita dan masyarakat kita. Ada banyak saksi melihat dalam kapal saya orang Malaysia, ada Ciawi. Saya solat, tiba-tiba datang seorang kawan saya daripada Argentina. Saya tak tahu mula-mula, tapi dia datang sebelah kanan saya. Saya ingatkan dia nak jadi makmum, tapi dia bukan Islam. Macam mana jadi makmum? Saya pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Pada waktu tu saya nampak saya punya kawan daripada Argentina bernama Carlos sedang duduk tepi saya dan dia cakap satu perkataan. Dia kata apa? Hari-hari aku lihat dalam waktu lebih kurang begini, waktu subuh, kamu akan menghadap satu tempat dan kamu akan buat satu ritual. Khabarkan kepada aku, cerita dekat aku apa yang kamu sedang lakukan. Dan saya kata ini cara aku beribadah kepada Tuhanku, kepada Allah. Dan satu perkataan saya rasa yang perlu ada dalam diri tuan-tuan puan-puan, dia kata apa? Hari ini kalau kita tak bertemu, maka aku takkan tahu perkara ini. Tugasan untuk semua Muslim yang ada kat sini, tolong tunjukkan akhlak yang terbaik dalam diri kita supaya itu menjadi dakwah kepada orang-orang bukan Islam. Takbir Allah. Dan perjuangan ini bukan dimulakan oleh saya hanya satu rantai daripada perjuangan. Dan dalam Dewan Aziata ni ada 16,000 rantai perjuangan teruskan menyambung. Kamu salah satu rantai ini, dan cepat atau lambat, seperti mana ketika Abu Ayyub Al-Ansari dapat tahu tentang hadis pembukaan kota Konstantinopel Turki, 600 tahun kemudian, 800 tahun kemudian, barulah kota Konstantinopel itu merdeka. Sahabat, barangkali kami gagal, kata cyber trooper hantar bantuan, tapi yang kami menang, yang kami faham satu perkara, kami berjaya membentuk lebih 16,000 rantai perjuangan, yakni kamu semua. Berbahagialah kalian. Takbir. Teruskan menyambung rantai perjuangan. Wallahualam. Terima kasih. Walaupun orangnya kecil tapi semangatnya besar. Bercakap tentang kecil, kalau kita tengok di Turki baru-baru ni, dikala semua sukarelawan kita keluar di pintu utama, dia selama lalu ke tepi. Kita persilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ustaz Bang Cik, silakan. Acuh Allah mikrofon ke dia. Maaf, terkecek Kelantan.
Cakap ulau kan nak cakap kan? Never again for all. Saya terfikir orang mungkin tanya saya ni tubuh kecil apa boleh buat? Apa saya boleh buat? Saya boleh pergi bantu mereka. Rupa-rupanya yang saya sertai, yang saya join ni kepala dia, ketua dia, orang OKU SPG. Rupa-rupanya mereka ada cita-cita yang tinggi untuk membebaskan Palestin. Kita orang Islam, kita orang yang beriman, yang ada akidah tentang persaudaraan. Tiba-tiba kita lupa, kita diam. 1000 bahasa. Bukan sebab kecil kami tak mampu pergi. Kalian yang besar, yang kata hebat, semua ada. Tangan ada, kaki ada, siapa sekali ada. Kenapa berdiam diri? Tetapi alhamdulillah, rupa-rupanya ramai pada pada ini yang ada cita-cita nak membebaskan Palestin dan bersama kita. Tahniah kepada semua, termasuklah orang yang non-Muslim yang ada sifat kemanusiaan bersama dengan kita. Bersama-sama untuk membebaskan Palestin. Kerana doa dan restu daripada seorang ibu, ibunda saya, yang asuh saya, yang didik saya berusia 6 tahun, ayah sudah meninggal dunia. Menjaga nak orang anak sehinggalah diasuh dengan agama, dididik dengan agama, menyebabkan kecil tidaklah menjadi halangan untuk kita menggegarkan dunia. Israel punya kau. Ia putakan saya patutnya takut apa kau? Bukan senjata hanya kasih sesama. Orang kecil mana boleh dah? Orang kecil takut apa kau? Diancam dalam Punya takut sungguh. Takut juga. Takkan juga kali juga kita. Nakut bangga loh. Lah, kalau katakan kita kau seorang je pada dia lepas kau janganlah dari saya. Tunggu sikit, kau baik sikit lah. Dah, ada baik lah kau. Asal ikat nak jahat tak kau. Dah, ada baik sikit kelakar dah ni. Bentuk ke tak demo. Beres. Tiba-tiba tengok longgar, dia kepil lagi. Tengok gerak. Gerak dah. Takutnya Israel, walaupun mereka kata kami ni dah lemah, tahu dia yang lemah. Oh ya, saya harap semua balik rumah masing-masing. Kita jangan diam. Bangkitkan semangat kepada anak-anak kalian. Bangkitkan semangat kepada keluarga kalian. Tentang kemanusiaan, cinta kepada kemanusiaan. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Walaupun
pun kecil, semangatnya besar. Kita seterusnya akan mendengar katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia, takbir! Allahu Akbar! Takbir! Takbir! Sebarkan berita lawan fitnah. Pertama kali saya menjejakkan kaki di benua Gaza adalah pada tahun 2012. Inilah Itulah kali pertama saya melihat benua Gaza. Dan di Gaza sejak daripada dulu tidak pernah berehat. Sehingga kami berkata kepada mereka, kami tak punya. Lalu mereka menjawab, dunia adalah tempat untuk berkenaan, kerana akhirat adalah tempat untuk berehat. dunia menyaksi kawiran sejati. Hari ini kita berkumpul di dalam dewan pada hari ini. Jangan kau usah Kita bercakap kami tentang mengiringi isu sampai ke muara. Dan saya dan kami semua Kau cukup bawa berbangga cahaya. bila kita bercakap tentang isu peduli ummah yang haruslah mulia dari selamanya bersama. iaitu negara kita Malaysia. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar dan juga Malaysia kerana bersama-sama mengangkat berkenaan dengan isu Palestin. Dan saya berharap mudah-mudahan selepas ini dalam silibus pembelajaran untuk anak-anak kita masukkan kisah tentang Palestin. InsyaAllah suatu hari nanti apabila kita direzekikan untuk pergi ke bumi Gaza, kalian semua akan mendengar perkataan pertama yang akan diungkapkan oleh rakyat Gaza bila melihat kita sebagai tetamu. Apa kata mereka? Selamat datang ke tanah kamu sendiri. Selamat datang ke tempat kamu sendiri. Sebab itulah perjuangan untuk Palestin haruslah sentiasa tersemat dalam hati kita. Bercakap tentang Israel, ramai yang bertanya, tak takut ke Israel? Sejujurnya, orang Israel ini sebenarnya takut dengan bayang-bayang mereka sendiri. Betul? Mereka ada senjata, kita hanyalah sehelai sepinggang. Tapi mereka siap bawa anjing, bawa senjata, siap acuh ke senapang di dahi kami. Tetapi setiap daripada kami yang berada di dalam jel itu tidak sedikit pun takut. Lagi diasak dengan senapang, lagi kami berdepan lalu mengatakan Free, free Palestine! Free, free Palestine! Akhirnya Israel itu berundur kerana melihat dan gentar takutnya dengan kita punya kebangkitan tentang Gaza. Perjuangan kita ini tidak akan selesai sehinggalah Palestin bebas. Sedikit perkongsian secara ringkas. Saya cuba mempertahankan apabila berada bersama dengan rejim Zionis, mereka tidak membenarkan untuk kita pakai stoking. Hijab tu cerita lain sebab cerita saya dengan Hazani Hamdi berbeza sedikit. Stoking tidak dibenarkan pakai. Allah ilhamkan kerana orang Gaza pernah berkata keterdesakan punca kreativiti. Jadi bagaimana kita nak balut kaki kami? Kami pakai penutup mata yang mereka ikat dan tangan kami di belakang. Saya balut kaki menggunakan penutup mata dan orang Israel tanya ini apa? Saya jawab, saya nak solat. Tak boleh, keluarkan. Ini adalah untuk agama saya. Tak boleh, keluarkan. Lalu ketika itu, kawan-kawan daripada negara lain ramai-ramai menyokong. Dia kata ini adalah religion dia dan dia nak solat. Akhirnya orang Israel terpaksa akur dan saya memakai penutup kaki sehingga saya keluar daripada penjara. Saya tutup satu kisah. Ketika nak keluar penjara, kami adalah bekas banduan rupanya. Banduan yang kalau pergi mana-mana orang bergambur, rasa pelik juga lah, insyaAllah. Saya adalah orang pertama dipanggil untuk beratur dan mereka kata, okey, buka baju. Ketika itu ada ajnabi, ada orang lelaki. Saya kata, nak keluar penjara suruh buka baju lagi. Saya kata, tak. Buka, tak. Nak bagi tahu, orang Israel takkan berani selagi mana Hasbunallah
ataupun sebaliknya. Sebentar tadi Farali telah berkongsi bagaimana rejim Zionis sebenarnya takut. Heli Zahami kongsi bagaimana mereka takut dengan bayang-bayang sendiri. Dan begitu juga dengan peristiwa bila saya berada di dalam penjara, kebanyakan mereka takut. Dan yang paling saya rasa terharu adalah di dalam penjara itu kebanyakan daripada Spain, Mexico, Sweden semua membincangkan tentang bagaimana kita nak meneruskan lagi untuk menyelamatkan bumi Palestin sedangkan mereka belum memeluk agama Islam. Bila saya melihat di Azatia ini mengingatkan saya pada tahun 2019 semasa kami di Gaza, berlakunya The Great Return of March pada hari Jumaat, berkumpul ramai macam ni dan semua melaungkan bebaskan bumi Palestin, bebaskan bumi Palestin. Dan akhirnya sekarang kita di Malaysia ini melakukan perkara yang sama. Walaupun negara kita kecil, tapi kita membuktikan bahawasanya semangat kita besar dan telah menyampaikan ke seluruh dunia kita insya-Allah akan membebaskan bumi Palestin. Takbir! Akhir sebelum saya nak penutup, saya nak ucapkan terima kasih kepada kerajaan Malaysia. Sejujurnya bila kami keluar daripada penjara, negara-negara luar ini terkejut. Kami di antara negara yang terkeluar awal daripada penjara disebabkan sokongan yang penuh daripada kerajaan kita, dan ini membuatkan kita lagi bersemangat. Dan saya yakin ramai di antara sini pun nak bersama-sama mengikuti kami, dan kami nantikan anda untuk kita bersama-sama untuk next wave menyelamatkan bumi Palestin. Free, free Palestine! 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 Takbir! Allah